Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurjanato Amani binti Muhammad Razwan, wartawan TVPSS. Hari ini kami membawakan liputan khas pendaftaran tingkatan 1 di Sekolah Menengah Sains Alor Gajah yang turut diserikan dengan sesi Town Hall bersama Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia bersempena pelaksanaan program TVAI di sekolah kami. Teruskan bersama kami dalam episod pertama TVPSS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Airil, murid baharu tingkatan 1 Sekolah Menengah Sains Alor Gajah. Airil, saya hendak menanyakan beberapa soalan. Apakah perasaan anda masuk ke tingkatan 1 di Sekolah Menengah Sains Alor Gajah pada hari ini? Saya berasa teruja dan seronok dapat masuk ke Sekolah Sains Alor Gajah. Sebab boleh buat kawan baru. Okey. Soalan yang terakhir, apa yang paling adik nantikan dekat sekolah baru ni? Dapat belajar sesama, makan sesama, study sesama. Okay. Suasana pendaftaran berlangsung dengan lancar menandakan permulaan perjalanan baru murid tingkatan 1 sebagai warga sekolah menengah. Kini bersama saya, seorang bapa kepada pelajar tingkatan 1 baharu Sekolah Menengah Sains Alor Gajah. Tuan, izinkan saya menanyakan beberapa soalan. Okey, boleh. Apakah harapan Tuan terhadap anak yang memulakan tingkatan 1 pada hari ini? Okey, mula sekali kita sebagai ibu bapa kita memang mengharapkan yang terbaik lah kan. So di sekolah yang terbaik juga kan, di Saga ni alhamdulillah kan dia berjaya untuk masuk ke dalam ke Saga. So harapan ibu bapa termasuk harapan saya lah kan, beliau boleh belajar dengan environment yang baru. So saya difahamkan Saga ni pun sekolah yang baru, memang sangat fresh lah kan. So sangat fresh, so memang saya rasa memang tak akan ada isu-isu accommodation kan. So environment dia sangat baru, sangat fresh, dan pembelajaran pun saya rasa memang takkan bagus lah. Berharaplah semoga anak saya dan anak-anak tingkatan 1 di Sekolah Menengah Sains Alor Gajah dapat menyesuaikan diri di asrama dan di sekolah, dan akan terus hidup harmoni lah bersama batch-batch lain. Tak ada homesick, tak ada bully dan sebagainya. Sesi Town Hall ini bertujuan memberi pencerahan kepada ibu bapa mengenai pelaksanaan program TVAI yang diperkenalkan seawal tingkatan 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya pada hari ini Encik Fauzi. Saya ada beberapa soalan yang hendak ditujukan kepada Encik. Soalan yang pertama, apakah visi jangka panjang Kementerian Pendidikan Malaysia dalam melaksanakan program TVET AI seawal tingkatan 1, dan bagaimana program ini membentuk generasi murid yang bersedia menghadapi cabaran masa depan berasaskan teknologi dan kecerdasan buatan? Okey, terima kasih kepada siapa? Anya. Okey. Berkaitan dengan visi KPM, berkaitan dengan program TVET AI ini adalah yang pertama, menyediakan satu peluang kepada semua murid sebenarnya. Tapi untuk buat masa ini sebahagian sahaja murid di SMS Alor Gajah ini yang akan dipilih, iaitu seramai 30 orang. Jadi ini merupakan satu peluang titik mula bagi memperkenalkan satu program baharu untuk menyediakan anak-anak ini bagi untuk masa depan. Bermula pada 2026 ini, sebahagian murid daripada Sekolah Menengah Sains Alor Gajah akan diberi peluang mengikuti program TVET AI ini sebagai persediaan masa depan bagi menceburi dalam bidang teknologi, dalam bidang AI dan juga di alam pekerjaan nanti. Okey. Soalan yang terakhir,
Bagi ibu bapa tingkatan 1 yang mungkin masih baharu dengan konsep TVET AI, bagaimana pihak KPM memastikan program ini membantu perkembangan akademik dan sahsiah murid tanpa mengehadkan peluang mereka untuk ke aliran lain pada masa hadapan? Okey. Pertama sekali latihan kepada guru. Itu yang pertama yang kita berikan bagi menyokong program ini. Dan seperti yang dikatakan oleh yang berbahagia Dr. KPPM sebentar tadi, ruang ataupun tempat yang digunakan iaitu di SMS Alor Gajah ini perlu dimanfaatkan sepenuhnya. Digunakan ruang ini untuk membantu, membina dan bersedia ke arah seperti yang telah ditetapkan. Untuk itu, selain daripada persediaan di peringkat guru, persediaan juga perlu diberikan kepada murid-murid yang terlibat. Murid-murid perlu bersedia menerima pendidikan, menerima ilmu, menerima teknologi dan bersedia juga mengaplikasikan dalam pendidikan, dalam pembelajaran mereka. Dan selain daripada itu, perlu juga dikongsikan bersama rakan-rakan dengan penuh manfaat dan penuh etika. Berkaitan dengan nilai yang diterapkan adalah nilai seperti yang disebutkan tadi, menggunakan nilai demi kebaikan diri, demi kebaikan rakan-rakan, guru dan juga untuk kemanusiaan sejagat. Itu saja. Terima kasih Tuan. KPPM bersama tetamu VVIP untuk Pendaftaran tingkatan 1 bukan sekadar permulaan persekolahan, tetapi langkah awal membentuk generasi masa depan yang berilmu, berkemahiran dan bersedia menghadapi dunia berteknologi. Saya Nurjana Tokmani binti Muhammad Arzuan, wartawan TVPSS. Teruskan bersama TVPSS Sekolah Kami.